kita mendoakan orang yang kita iri itu dengan kebaikan. Antara penyakit mazmumah yang sangat berbahaya kerana dia akan memakan amal-amal soleh seperti api memakan kayu. Maksudnya boleh jadi Ramadan kita pergi solat, kita puasa, tapi kita sibuk hasad pada orang ni. Hasad ni adalah kita mengharapkan nikmat yang baik pada orang lain hilang. Itu boleh menghapuskan, hanguskan amal kita seperti api memakan kayu. So kita kena lawan macam mana? Satu, kita berhentilah tengok perkara-perkara yang trigger tu. Yang kedua, kita doa. Kita kena doa, minta Allah SWT tolong. Dan salah satu perkara yang juga diajar apabila kita bicara soal hasad ni adalah kita mendoakan orang yang kita iri tu dengan kebaikan. Itu kan effort tu nak buat tu. Kita iri hati dekat dia, tapi ya Allah tambahkan rezeki dia, ya Allah kurniakan dia keselamatan. Kita cuba lawan mazmumah yang ada dalam diri kita. Demikian juga ada perkara-perkara Nabi SAW ajar untuk kita lakukan dalam konteks zikir. Ada zikir pagi, zikir petang, ada bacaan-bacaan yang kita baca sebelum tidur. Itu semua adalah untuk melatih hati untuk lebih alert, lebih sedar, dan dia melakukan proses penyucian tu sebenarnya proses yang panjang. Diperlukan disiplin. Kalau kita sehari je semangat, lepas tu tinggal balik semua ritual tu, kita akan jatuh balik ke dalam struggle yang tidak berakhir.